Okey, sekarang ni kita tengah relax dekat area berhadapan dengan ini ialah Dubai, The Dubai Mall. The Dubai Mall, dalam tu ada aquarium yang besar tu. Kejap nanti kita masuk dalam tu. Dan di tepi dia, ini ialah bangunan yang tinggi sangat-sangat ni. Tertinggi dekat dunia ni ialah Burj Khalifa. Agak jauh lah sikit. Tengoklah keadaan. Kalau kita dapat pergi, kita akan pergi. Sama ada kita akan pergi area fountain, sebab dekat tepi tu ada fountain. Maksudnya fountain air yang terjun-terjun tu lah. Macam kolam lah air. Ada ke tak waktu pagi-pagi macam ni. Sebab sekarang ni cuaca pula. Masa dekat Dubai ni masih 8.30. Bayangkanlah 8.30. Kalau dekat Malaysia 4 jam. 8.30 tambah 4, dah tengah hari dah dekat Malaysia. Dekat Dubai ni baru je pagi, orang baru nak pergi kerja kan. Sebab itulah keadaan mereka ni. Dekat sini orang pergi kerja ni. Okay.